tahu tak kalau kita riak, buat ibadah semata-mata untuk dipuji manusia, itu adalah syirik. Dalam Al-Quran, ada ayat yang ceritakan tentang syirik, iaitu Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik. Jadi, kita kena tahu dosa apa yang dianggap sampai tahap syirik. Dalam buku Surat Cinta dari Tuhan, ada menjelaskan untuk ayat tentang syirik ni. Ada penerangan dia. Jom kita tengok apa penerangan tentang syirik ni. Jauhilah dosa syirik. Di akhirat kelak, Allah boleh ampunkan semua dosa kecuali dosa syirik. Maka jauhilah perbuatan syirik sama ada syirik kecil atau besar. Syirik kecil ialah riak, iaitu melakukan ibadah untuk dipuji manusia atau meninggalkan ibadah kerana dikutuk manusia. Syirik besar pula ialah bila kita menyembah selain dari Allah, mempersekutukan Allah, berdoa pada selain Allah, sihir dan banyak lagi. Jadi penting tak untuk kita tahu penjelasan lebih tentang sesebuah ayat dalam Al-Quran supaya kita terhindar daripada melakukan dosa-dosa tersebut. Jadi saya sangat sarankan untuk dapatkan buku ni, Surat Cinta dari Tuhan, sebab buku ni menjelaskan tentang Al-Quran dengan lebih terperinci. Bantu kita untuk faham Al-Quran. Buku ni cover dari juzuk 1 sampai juzuk 30. Contohnya juzuk 1 cerita pasal apa? Cerita pasal tauhid dan petunjuk Allah, cerita pasal hati boleh jadi keras, kita akan diuji dan contoh Nabi Ibrahim. Juzuk 2 pula pasal apa? Juzuk 2 pasal umat wasatiyah, dunia penuh ujian, kejayaan sebenar, kisah Talut dan Jalut. Juzuk 3 pula pasal sedekah dengan ikhlas, adab berhutang, hanya Islam saja, bersatu atas tauhid dan banyak lagi. Buku ni tebal ya. Ada 600 muka surat untuk bantu kita faham Al-Quran. Jadi siapa yang nak faham Al-Quran, dapatkanlah buku ni, Surat Cinta dari Tuhan, sinopsis tadabbur 30 juzuk Al-Quran, ada dekat beg kuning.